Allahu Akbar. Berat ujian abang, cuba tengok dia. Ujian susah payah dia, cari rezeki untuk keluarga. Allahu Akbar. Semoga Allah mudahkan dunia dan akhirat. Semoga disayangi oleh Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kawan, Ya Allah. Ini saya nak minta izin saya cium tangan boleh? Tak betul. Allah sayang abang ni. Oi, jumpa lah rezeki. Sebelum ini tular di TikTok apabila kelihatan seorang lelaki yang kudung sebelah kakinya masih gigih melakukan pekerjaan sebagai penghantar makanan. Video tersebut mendapat perhatian ramai kerana sebab melihat kegigihan lelaki tersebut, pendakwah terkenal, Abid Le berkesempatan berjumpa dengan lelaki tersebut sambil menyelami rasa dan menghulur sedikit bantuan. Oi, jumpa lah rezeki. Bas ni. Itu Kak, sihat kak? Alhamdulillah. Ini dia memang double. pasal rumah saya. Oh, rumah sini. Rumah saya bawah ni. Oh, selalu. Saya hari ni kat Teo Ais. Sampai apa? Ya. Abang, hadiah kat abang sikit. Alhamdulillah. Sikit je tak banyak abang. Selama saya buat pandang, jujur saya memang nak ustaz jumpa saya. Bukan saya jumpa ustaz. Selisih tau. Tapi Allah belum temukan. Sabar pergi. Hari ni Alhamdulillah Allah. Itu saya minta izin nak cium tadi. Apa dia? Saya minta izin nak cium tangan tadi. Oh, Masya Allah. Sebab itu sebab saya tahu. Bila abang nak jumpa tahun bila? Bukan start saya buat bandar. Sebab saya dulu tengok viral ustaz. Okay? Saya memang nak ustaz jumpa saya. Satu hari Sebab ustaz kaki jalan akan jumpa. Mana Allah belum temu. Ini Alhamdulillah ini ustaz datang jumpa. Begitu. Kata dah kita tukar. Kita kan sama. Anggap kalau saya nak langgar tu saya anggap seselamat ni. Hati. Yang penting hati. Kita nak buat tak nak buat. Yang tak boleh buat kita jangan buat. Itu je. Macam saya Alhamdulillah memang dia dah bagi satu lah. Maaf cakap ni kadang saya nasihatkan kepada pihak lain pun. Cacat pun tak semua terima orang cacat. Diri kita ni kalau kita cacat tak susah nak terima. Tapi kita kena pandang satu. Kalau Allah dah bagi tu mesti ada sebab. Ada hikmah di sebalik pemberian. Ini mesti ada sebab Ya. Tidak takkan dibagi sebab dia dalam Quran dah ditulis. Tak ku jadikan cacat dan cela atas sebab kamu sendiri. Dalam Quran dah ditulis. Mana bila berlaku dengan saya, jujur terus saya cakap dengan Allah, berlaku saya tidak menyalahkan pun. Saya teringat apa yang saya buat ini. Salah satu dia arwah bapak saya membagi dorongan. Dia cakap masa saya dalam ICU, Alung kena ingat. Dia panggil nasi Alung, saya nak sulung. Apa yang Alung buat masa bidang ni? Inilah balasan, bukan dugaan. Setelah saya baik, saya tanya dia balik. Ya, apa maksud yang ayah cakap balasan dan dugaan? Okey, dia pegang kan? Kamu nak pergi kerja, bayar kereta kamu pancing. Itu dugaan. Tapi berlaku pada diri kamu adalah balasan apa yang kamu buat tak sedar. Ya. Itulah balasan. Ini saya bila saya terima balasan, saya bersyukurlah. Masih diberi peluang kedua untuk diberi kehidupan, untuk meneruskan hidup. Luar biasa bang, luar biasa. Oi, jaga bang. Dia ni orang yang berdikari. Dia kasih satu pun dia tetap berdikari. Dia memang kuat semangat. Masya Allah. Okey bang, selamat. Okey, Ustaz. Terima kasih banyak. Sayang. Allah berkat orang di akhirat. Okey. Terima kasih bang. Semoga Ustaz memudahkan perjalanan, lancarkan urusan. Okay, bang, Assalamualaikum. Salam. Saya Allah pun dah datangkan insan saya melalui video. Oh, Saya nak jumpa cara berkening Ustaz. Saya pun tak ada apa ni, ada jarah je. Tak apa. Dia semangat abang kita. Dia abang dia tahu dengar rintihan orang dia. Saya memang nak Allah sayang abang ni, orang baik ni. Saya dapat banyak ilmu ni. Dulu kita jumpa orang bang, Kak, kita bagi semangat. Bila kita sikit-sikit kecil-kecil ujian, jadi saya bila jumpa tengok macam tu yang Kak abang kata nampak adik tu kan tengah malam. Yang malam. Dah dengar azan bukan nak cari dia pun. Tengah jalan. Nampak dia fikir. Tiba cerita pula mak sakit. Dulu nakal tapi dia jujur. Itulah kelebihan dia. Hamba orang jujur. Dia jujur. Dia jujur dia. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih bang. Assalamualaikum.